sakit mata guys. Sakit hati bila setiap hari kita drive kita nampak crack tu pecah. Setuju ke setuju? Guys, Assalamualaikum. Bagi hari ni kita ada satu biji Volvo XC60 guys. Cermin depan dia cover 3,000. Tak cukup untuk cermin original. Kalau original dia kena cover 6,000. So kita pun dah bagi tahu pada customer dan customer setuju untuk pasang cermin China. Mari kita tunjuk. Biasa kalau isu cover tak cukup, kalau korang nak original, korang kena tambah lah. Contoh 6,000, cover korang 3,000, korang kena tambah 3,000. Kan? Banyak tu bang, 3,000 bang. Betul ke betul? So kalau korang tak nak tambah, dapat cermin China. Apa beza dia? Sama je bang. Beza dia installation je. Kau pakai cermin ori, kena batu pecah juga. Cermin kereta terdedah, kena batu pecah tak? Kena tak pecah? Mari sini. So, cermin China ni bukannya tak boleh pakai, boleh pakai. Kualiti double layer dia sama je. Macam tadi orang cakap, beza dia installation. Ramai orang cakap lagi ni, kalau pakai cermin China, kepala pening lah. Cermin dia macam merumbak-rumbak. Mungkin korang salah pergi kedai. Kalau macam kita ambil cermin China, aku sangat teliti. Aku akan check betul-betul. Ada curve ke, gelombang ke, aku akan check betul. Selagi tak settle, ada masalah, aku panggil orang tukar cermin baru. Dan kita ambil barang supplier, hak kita. Betul ke betul? Kita tak aniaya pelanggan. Sama je pergi dia. Dia datang ada getah. Banyaklah kita dah pasang guys. Macam, nak tengok budak abang buat kereta ni. Mari.